Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul daripada kedai MD Enterprise, menjual metal detector di Malaysia. Okay, right. Saya nak buat A-test untuk mesin skor 1. Okey, mesin ini keluaran Turki, kita jual di kedai di Kuantan. Okey, mesin ini spek dia multi frekuensi dan 15 kHz. Okey, boleh pakai single frekuensi 15 kHz ataupun boleh pakai multi frekuensi, mood 1, mood 2, mood 3. Okey, mesin ini 3 tahun waranti, ada 3 mood carian. Kawasan parking, kawasan padang, bahagian daratan, gunung boleh pakai, kawasan pantai, untuk kawasan dalam air. Boleh bawa menyelam, IP68 hingga kedalaman boleh bawa menyelam 10 meter. 5 meter, minta maaf, 5 meter ataupun 16 kaki. Berat dia 1.2 kilo, pakai bateri rechargeable dalaman. Okey, kita jual dengan harga 1,600, teknologi multi frekuensi. Mesin ini dia punya sensitivity lebih rendah sikit. Dia hanya bagi 5 sensitivity saja berbanding dengan skor 2, skor 3. Okey, tu beza dia. Paling utama dia. Dia ni mesin yang paling mudah pakai sebab dia jenis auto. Maksudnya on, buat noise cancel, pilih mood nak pergi main kat mana, and then terus jalan. So yang ini sesuai untuk beginner, permulaan yang ada bajet lebih untuk pakai teknologi multi frekuensi. Alright, sebab mesin multi frekuensi biasanya dia jual dengan harga yang mahal lah, 2,000 dan ke atas. Untuk mesin Nokta ni kita jual dengan harga 1,600 untuk skor 1. So saya nak buat A test dengan 5 sensitivity. Saya akan set pada sensitivity 3 sahaja. So kalau kita set 5 tu maksudnya dia biasanya dia akan lebih dalam lah. Okey, sampel yang saya buat pun macam tu. Kalau sampel saya kecil, kalau tuan ada sampel yang lebih besar, sepatutnya dia akan detect lebih dalam. Alright. Okey, saya punya setting saya on saja yang mesin ni. Saya on. Saya pakai mood daratan lah, mood daratan. Saya setting sensitivity 3 saja. Okey, right. Untuk mesin ni dia 5, saya tak nak pakai 5, saya pakai 3 saja. And then saya buat noise cancel. And then kita akan buat A test lah. A test tanpa halangan. Kalau barang dalam tanah mungkin dia akan lebih rendah sikit lah kedalaman. So yang ini A test sekadar untuk buat petunjuk, rujukan untuk customer-customer. Alright, itu saja. Okay, setting dia saya pakai macam ni. And then saya akan letak. Okay, and then saya akan lalukan item. Saya akan lalukan item di depan coil dan tuan-tuan, puan-puan boleh tengok sendiri anggaran kedalaman. Sensitivity saya set 3 sahaja. So kalau dia boleh detect lebih dalam, sampai 5 sensitivity, so item akan lebih dalam. Okey, sampel saya yang pertama macam biasa, satu botol tin. So yang ini tin, berapa anggaran kedalaman ni. Kalau benda tu lebih besar daripada tin ni, so automatik dia akan lebih dalam. Okey, right, itu saja. So kita lalukan je dekat depan coil ni. Mesin ni mesin auto lah, maksudnya volume, tone pun dah standard kilang dah. Kita tak boleh nak ubah. Tone dia memang by default, bunyi dia kita dah tak boleh ubah. Okey, untuk tin macam ni, bila kita lalukan, mesin masih berbunyi, ID masih tunjuk dekat skrin. So anggaran dia lebih kurang dalam 40, 42, boleh lagi 43. Okey, dia dah hilang. So makin jauh dia dah hilang. So maksudnya kemampuan mesin ni sekitar 50 cm. Belum sampai 50 cm tu dia dah slow. Kalau barang yang lebih dalam, lebih besar daripada ni, maksudnya dia akan lebih daripada 50 cm. Okey, untuk barang tin ni lebih kurang 40 lebih lah. Kalau kita pusing tu, kita swing, telinga kita masih dengar, mesin masih berbunyi, ID masih naik. Yang ini saya pakai 3, sensitivity 3. Kalau saya pakai 4 atau 5, mungkin dia akan lebih dalam lah. Okay, faham tak konsep metal detector? Konsep dia sensitivity. Sensitivity saya rendahkan je ni sebab persekitaran saya sekarang ni dia mengganggu. Bila saya pakai full, mungkin mesin akan jadi bising kan. Jadi saya pakai 3 saja. Okay, right. Bukan apa, nanti bila saya full sensitivity, orang kata mesin ni tak bagus sebab bunyi bising. Tak. Sebab dia bergantung pada tempat. Jadi kalau kawasan yang dalam macam ni, dalam bilik dan ada banyak gangguan, so saya tak perlu pakai tinggi. Okey, faham konsep utama metal detector? Jadi untuk saiz macam ni,
Untuk barang macam ni lebih kurang 40, 43 ke 44 macam tu lah, dengan 3 sensitivity. Saya ulang balik, 3 sensitivity. Untuk mesin ni dia ada 5 step sensitivity. So yang ni 3. So untuk barang lain, gelang, untuk gelang 30 ni saya jarakkan sikit Kalau rapat mungkin dia lagi clear kan, dia dah jauh. cm 34 cm 35 cm. Ni tak ada halangan, tak ada tanah. Maksudnya kalau ada tanah mungkin dia akan tak dalam macam ni lah. Sebab ni test tanpa halangan. Kena faham konsep tu. Benda ni sekadar untuk tunjuk, sebab ada ramai orang tanya berapa anggaran kedalaman, berapa mesin ni boleh detect dia punya kemampuan. Jadi bila saya buat video, saya jual barang, customer boleh refer dia punya sampel melalui test. Jadi sebelum beli tu dia orang boleh tengok lah, bergantung kepada kemampuan yang dia ada, bergantung kepada minat dia. So saya buat test. Jadi kalau nak beli mesin boleh call saya, Hairul. Lebih kurang dalam 38, 39, 40 pun dia ada bunyi lagi. Nipis lah, tapi dia dah nipis. So saya letak anggaran dalam 38, 39 tu dia masih boleh dengar. Kalau kita pakai headphone kat telinga, kita scan barang, so kita masih mampu boleh dengar lagi Okay, right. So untuk cincin perak, cincin perak kita tengok berapa anggaran kedalaman ni. Nampak? Dia dah bunyi berbeza untuk perak, dia dah bunyi dia lain. So mesin ni by default dia dah kilang dah setkan berapa tone. So untuk barang kemas tadi dia ada bunyi lain sikit. Untuk item perak bunyi pun dah beza. So untuk cincin 20, 21, 20 tu dia clear lagi lah. So anggaran saya letak dekat 20 cm untuk cincin. Untuk cincin emas, yang ni swasta Untuk cincin emas swasta, boleh tengok ni swasta Okay, swasta. Okay, berapa dia punya anggaran kedalaman? Pun lebih kurang lah 20, 21, 22, 23, 24, 25. So dia dah hilang. Makin lama dia dah makin hilang sayup. So kalau kita pakai headphone tu masih boleh dengar-dengar lagi. Anggaran tu lah saya letak 27 lah. Kita tak nak letak estimate yang tinggi sangat. So kalau customer nak dalam sikit, adjust sensitivity naik nombor 4 atau nombor 5. Alright. So ni pun cincin jugalah. Cincin. Tapi ni bukan emas 916 Ni mungkin emas putih. $20, 21, 22, 23, 24. Macam tu dia dah slow lah. Saya letakkan 24 je lah. Nama pun anggaran kan, sebagai rujukan. So kita tak payah estimate yang terlalu over. So bila kita buat ni sekadar orang kata duit 50 sen. So kalau lebih besar daripada 50 sen ni, material dia nickel, so dia lebih dalam. Material jenis mempengaruhi kedalaman juga tuan. So kalau macam nickel, nampak, so dia boleh detect sampai 29, 28 pun clear lagi. 30 masih clear lagi. 30 cm 50 sen 30 cm tanpa halangan masih clear lagi. Anggaran lah saya letaklah 28, 29 tu masih clear. Barang nickel. Barang tembaga, biasanya tembaga dia lagi sensitif. Biasanya lah, kita tengok lah pula macam mana. Tembaga duit Chinese cash 20, 26, 27, 28, 29. Saya letak sekitar 27. Lebih kurang 50 sen punya kedalaman. Okey. Duit 20 sen. Okey, yang ni material tembaga tapi dia dah kualiti dah tak berapa cun sangat lah. Maksudnya yang ini duit CD baru 50 sen, 20 sen. So mungkin material dia dah berbeza, kedalaman pun berbeza. Bunyi lain
Material lain bunyi pun dah beza. Ni dalam 17, 16, 17 tu dia cantik lah bunyi. Ok, lain objek, anting-anting. Anting-anting. Ni saya buka all metal ke tak ni? Sekejap. Buka kot. Yang ini saya off besi. So mesin ni kalau untuk besi yang kecil-kecil tu kita boleh off tak ada masalah. So kalau siapa yang tak nak ambil besi kecil-kecil tu boleh off. Untuk anting-anting anting lebih kurang 1 gram. 10 cm masih jelas. Ni anting-anting tertutup. Sebab nanti kan ada orang petikai kan, terbuka. Okey. Kalau saya buka, okey ni anting-anting. Tadi anting-anting terbuka, tertutup, ni saya try anting-anting terbuka pula. Okey. Dalam 9 cm. 9 cm tu dia clear. Kalau kita tutup, biasa tutup dia lebih dalam kan, lebih clear. Okay, kalau tutup dia lebih dalam 13 cm, 14 cm pun boleh bunyi lagi. 15 cm kalau pakai headphone pun masih jelas. Kalau kita swing jenis yang tenang-tenang memang boleh jumpa. Tapi kalau kita jenis orang yang swing laju, hayun laju macam nak balik cepat so dia mungkin akan terlepas lah. Tapi kalau siapa yang santai-santai, hayun slow, slow motion, biasanya dia boleh kesan. Lebih kurang 15 lah saya ambil, saya tak nak ambil banyak sangat. 14, 15 pun dia clear lagi. So anting-anting emas 15 cm boleh detect lagi steady So untuk cincin emas 750, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 boleh clear. So saya letak 27 macam tu je. So standard. Nak tinggi lagi, up sensitivity. Ok, yang ni loket emas So kalau tuan-tuan tengok mungkin emas dengan yang coin 50% tu dia bunyi dia sama lebih kurang emas. Emas dengan, sebab dia tak boleh nak ubah tone dia dah by default. So emas dengan coin dia bunyi dia sama. 20, 21, 22, 23 level-level dia lah. Masih boleh lagi detect. Ok, gelang emas. 10 cm, 10 cm, 9 cm masih boleh lagi detect. Ok, rantai ni macam saya tunjuk yang sampel-sampel yang lepas lah, sebab dia ada gancu ni. Sebab dia ada gancu dia ni, so mungkin dia boleh detect. Kalau tak memang dia susah juga detect. Tapi mesin ni boleh detect walaupun dia tak dalam. Dia sensitif sebab rantai dia memang mesin memang susah detect, tapi mesin nokta ni mampu detect rantai. Cuma kita kena alert lah, sebab nombor dia pun mungkin bersepah-sepah. Nombor ID dia mungkin dia tak stabil lah kan, sebab dia rantai. So boleh try. Tapi dia masih mampu detect masa scan tu coil ni jangan angkat tinggi sangat dengan tanah, dengan pasir. So biar dia rapat, bawah ni dia ada protection. So hayun tu jangan tarik terlalu tinggi sangat. Ni kalau tarik pagar betis rugilah, kedalaman dah berkurang. So yang ni rantai emas kita 7, 8 cm pun boleh detect lagi. 7, 8, 6, 7, 8 boleh detect, tak masalah. Kalau barang tu baru jatuh dekat pasir, bukan air, pasir pantai, memang senyum je lah. Ataupun kat padang, senyum je lah, boleh detect lagi. Kalau yang ni pun masih lebih kurang dalam 5 hingga 6 cm lah, dengan sensitivity 3 kurang lah. Alright, lagi lain-lain coin lah. Coin 20 sen, 50 sen ni saya rasa pun lebih kurang sama anggaran dia. 15, 16, 17 lebih kurang lah, lebih kurang. Alright, saya katakan lebih kurang 20, 17 lebih kurang lah macam tu. Okay, right. Okay, untuk yang ni score 1 sensitivity dia 5 je, kilang bagi standard 5. Yang ni saya pakai 3.
So saya ada 2 step lagi spare. So kalau saya up hingga 5 tu, contohlah saya up tengok barang yang sama, sensitivity saya naikkan 5. Tuan-tuan boleh tengok beza pada mesin punya sensitivity. Okay, nampak dengan ni 5. Nampak tak? Mesin akan jadi terlalu sensitif. Okay, dia akan jadi macam bising lah, sebab dia kawasan persekitaran kita. So kalau saya main dekat luar, dekat padang, dia senyap lah. Tapi biasa normal orang tak akan pakai full lah, orang akan rendahkan sikit. Ok, barang yang sama, tadi saya set 3, ni saya set 5. Saya contoh gelang ni saya set 5. Saya tengok ada beza tak? Nampak tak beza? Ok, ni tadi 3 dekat sini. Saya set 5. Nampak? Dia ada beza sikit lah. Ini jelas lagi. Ni dia dah kurang sikit. Ada beza sikit lah. Beza dalam 1 hingga 2 cm. Macam tu lah anggaran dia kan. Itu sebab dia ada gangguan. So kalau tempat yang lapang dia tak ada gangguan, dia lebih jelas, dia lebih dalam. Alright, itu saja penerangan saya. Siapa yang berminat dengan metal detector untuk hobi, untuk guna untuk carian barang-barang ke, barang yang hilang ke, ataupun ada nak cari manhole ke untuk kerja ke, untuk cari batu sepadan, ataupun nak guna apa-apa saja untuk hobi ataupun untuk kerja, boleh call saya Hairul. Lokasi saya di Kuantan, 012-630-7782. Boleh WhatsApp, boleh deal, jumpa. Jauh boleh post, tak ada masalah. Kita memang dah lama dalam penjualan metal detector ni, so insyaAllah lah trusted. Okay, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.